Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat Alhamdulillah. Lama betul rasanya kita tak bersua. Itulah kan, daripada pandemik sampai ke endemik dah sekarang ni. Banyak sebenarnya benda yang berlaku, dan banyak juga kerja yang aku buat sekarang. So aku cuba untuk aktif balik dalam dunia YouTube ni. Aku harap percubaan kali ni mendatangkan hasil lah, dan mendapat sambutan lah kan. Tapi apa pun, terima kasih kepada yang terus menyokong, dan yang baru jumpa channel ni, terima kasih banyak kerana sudi klik. Dan aku harap terus support lagi. Jangan lupa lah subscribe, komen, dan juga tengok video-video yang aku dah buat sebelum ni. So jangan buang masa, ayo kita tonton video ni sampai habis. Check it out. Sekejap lagi kita jumpa lagi. Ni lah, sebelum kita balik kampung ni, ingat nak kena bawa oleh-oleh sikit lah kan, kat kampung. Jadi aku pergi melawat lah kawan aku ni. Dia main ke lemang. Lemang ni, kalau kebiasaannya orang buat lemang pakai daun pisang. Tapi kali ni istimewa sikit, lemang daun lerek. Lerek ke lerek, lebih kurang macam tu lah kan. Habis tu terlanjur kita dah pergi tengok melawat dia kan. Kita buat dokumentasi sikit lah kan, macam mana dia buat, apa yang dimaksud dengan daun lerek ni. Nampak seperti yang korang boleh lihat kan. Menarik juga. So bila jalan malam ni yang seronoknya tu lah, balik kampung jalan malam ni, kita boleh tengok suasana kampung yang pasang lampu pelita, lawan-lawan lampu pelita dekat rumah kawasan kampung tempat aku ni. Macam-macam style, yang banyak yang sikit. Kalau tengok kat rumah nenek aku ni, tak ada lah nampak sangat kan, seadanya lah kan. Suasana yang macam ni yang buatkan kita rasa macam tak boleh, masih kena balik raya juga kan. Sebab tu aku lebih suka lah kalau jalan malam ni. Untuk makluman, perjalanan aku dari sebenarnya kampung aku dekat Johor, kampung kita Johor, lebih kurang 4 jam lah kurang kan. Malam-malam balik, masa aku balik kampung pun jalan tak jam, okey je kan. So macam ni lah suasana. Kalau ikutkan ni, ada yang tak balik kan, adik-adik aku dia tak balik. Sepupu pun ada yang hari raya baru dia nak datang beraya. Kalau masa zaman-zaman aku sekolah tu, sekali sepupu sepapak balik, memang penuh lah rumah nenek aku ni. Ya kan. Kemeriahan di malam hari raya ni macam ni lah kan. Makan mercun, tengok tu ada yang buat persembahan bagai. Aduh, ni adik aku ni nombor 4. Aduh, ini memang meriah sikit kan. Rajin melayan anak-anak dengan anak buah. Ni anak aku, dia lah berani dia nak main mercun. Aduh, tapi aku pastikan mercun yang tidak membahayakan kan, dan dipantau oleh orang tua. Rajin sepupu aku ni, berhabis duit beli mercun. Yalah, nak sambut sepupu, sepapat, anak saudara semua datang beraya kan. Bagi meriah. Itulah dia suasana yang orang kata buatkan kita nak balik kampung kan. Benda-benda macam ni yang kita tak boleh. Kalau tak balik ni, kau bayangkan 2 tahun tak boleh nak balik raya kan. Sekali bila dapat peluang, macam ni lah, habis-habisan lah masing-masing. Kan. Nampak jiran depan rumah nenek aku, tak nak kalah babe. Dia pun makan mercun juga kan, berlawan-lawan lah, sebelah-sebelah kan. Jiran depan rumah, jiran sebelah rumah. Meriah malam raya kau. Maklum je lah. Itulah dia kan. Kita layan kejap, tengok mercun ni kan. Meriah, tak ingat punya.
Ni lah seronoknya bila saudara mara, adik-beradik, sepupu sepapat berkumpul kan. Time raya lah kita dapat berjumpa, sebab masing-masingnya lah duduk jauh-jauh kan. Macam aku dan keluarga kebanyakan kat KL. Yang ada ni sekitar Johor kan. Johor pun jauh-jauh juga. Lepas-lepas dah main tu, dah seronok membakar, jangan lupa mengemas pula kan. Biar apa sepa pula kat rumah nenek aku ni. Aduh, come on lah. Ni jiran sebelah rumah nenek aku. Maria memang win lah. Dia punya lampu, apa nama lampu pelita ni. Siap buat bentuk-bentuk lagi, nampak? Alamak, aku nak berjalan sampai ke sana macam jauh lah pula kan. Ambil separuh je lah. Pagi raya, apa lagi? Selesai je solat sunat Aidilfitri, masing-masing balik rumah balik dengan baju raya berkilau-kilau, berwarna-warni, susun keluarga yang paling tua sekali, bermaaf-maafan, bersalam-salaman lah kita kan. Tapi part ni yang paling seronok, yang paling gembira sekali budak-budak lah kan, anak-anak lah. Pasal apa? Dapat duit raya kan. Mana sepupu sepapat, saudara mara yang dah berkahwin ataupun dah bekerja ni tadi, memang kena bagilah anak-anak buah, sepupu yang kecil-kecil ni duit raya kan. Budak-budak part ni yang paling seronok sekali lah kan. Lepas tu baru kita ramai-ramai keluar pergi berkunjung pula rumah jiran-jiran keliling lah kan. Itulah deh kemeriahan suasana menyambut hari raya di kampung aku ni kan. Sama je dekat seluruh Malaysia pun, bila hari raya perkara yang sama juga akan dilakukan. Ikhlas dari kampung Tegayon, kami ingin mengucapkan So macam mana? Dah tengok dah? Terbaik. Terima kasih banyaklah kerana sudi menonton sampai habis kan. Ada banyak lagi video-video yang aku dah kumpulkan sebenarnya untuk konten aku di apa nama ni, Borak Pasal Apa channel ni. InsyaAllah doakan aku lebih sihat dan ada kekuatan untuk edit video-video tu dan upload ke apa nama ni, dunia maya, khususnya YouTube ni tadi. Aku cuba pelbagaikan konten yang mana kita bukan borak pasal industri saja, tapi mungkin ada benda-benda sampingan ataupun pelbagai perkara yang boleh kita borakkan bersama. Kalau ada cadangan, boleh komen di bawah nak buat konten macam mana, apa kan, atas sebab ataupun atas usaha untuk memajukan channel ni ya. Terima kasih kepada anda semua yang menyokong. Jangan lupa terus sokong aku dan jaga diri korang baik-baik tau. Kan, penting kesihatan ni. Keluarga juga jangan lupa. Okay, so kita jaga kita, mudah-mudahan insyaAllah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Check it out.